Mami hari ni nak buat cekodok durian. So ni paste durian ya. Durian musangking. Okey, kita masukkan gandum. Tengok macam mana kepekatan antara durian dengan air dan gandum lah, mana yang sesuai. Sebab Mami Jah tak ada sukatan pun. Okey, lepas tu kita masukkan sedikit bikarbonat. Kita nak bagi dia naik cantik sikit. Lepas tu garam. And then Mami Jah masukkan gula. Gula tak banyak pun, dalam 2 sudu ke 3 sudu. Lepas tu kita Mami Jah masukkan air suam ya. Mami Jah masukkan air suam. Lepas tu kita kacau bagi sepati mana yang sesuai. Okey, lepas tu gaul-gaulkan dia. Garam secubit. Dia pekat sangat ataupun lembik sangat. So korang kena agak-agak lah dalam masak ni, sebab dia bukan macam kek. Kalau kita buat kek tu kita kena sukat dengan tepat kan. Okey, Mami Jah gaul-gaul. Tapi Mami Jah lupa ambil video masa goreng. Cuma ada gambar selepas masak je, okey. Masukkan air. Lepas tu korang tengoklah macam mana. Kalau tak nak letak soda bikarbonat pun okey juga. Kalau nak letak, dia letak sikit je bagi dia naik cantik. Okey, boleh kacau. Kalau rasa pekat boleh masukkan air lagi. Ni macam durian banyak sikit tapi sedap lah. Okay, Mami Jah masukkan tepung lagi. Tepung Mami Jah guna dalam 1/2 kilo jugalah. Lepas tu nanti kita rehatkan dough dalam 15 minit macam tu. Baru kita akan goreng. So, kita dah siap. Kita rehatkan 15 minit sebelum goreng. Okey. So, inilah kejadiannya. Dah siap. Terima kasih. Selamat mencuba. Bye.